Assalamualaikum, nama saya Nur Aila Insyirah binti Nur Azmi, diisi 2024-060742. Saya dari kelas 4H. Sains dalam pendidikan awal kanak-kanak ia membantu menggalakkan ingin tahu kanak-kanak dalam melakukan aktiviti seperti aktiviti hands-on. Kanak-kanak dapat membina kefahaman konkret, dapat meningkatkan bahasa, dapat berkomunikasi dan membuatkan pemikiran mereka lebih kreatif. Pendidikan sains juga menyeronokkan dan menyokong perkembangan sosial dan emosi mereka melalui kerjasama, interaksi dan peningkatan keyakinan diri. Sekaligus, mereka dapat menjadikan pembelajaran mereka lebih menyeronokkan dan dapat memupuk antara satu sama lain. Pengalaman tindak balas kimia serbuk kunyit. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kertas A4, baking powder, hand sanitizer, air dan serbuk kunyit. Cara untuk melakukan eksperimen ini ialah yang pertama, buat apa-apa lukisan yang menarik terlebih dahulu. Setelah itu, lakarkan bentuk pada lukisan tersebut dengan menggunakan campuran baking powder dan air. Apabila sudah kering, minta murid untuk warnakan pada lakaran yang kita sudah tulis tadi menggunakan campuran kunyit supaya bentuk atau tulisan yang kita lakaran tadi keluar. Ini ialah contoh video. Pendekatan pengajaran yang dapat dilihatkan kepada kanak-kanak ialah penglibatan kanak-kanak melalui penerokaan dan eksperimen. Aktiviti tindak balas kimia serbuk kunyit, guru boleh memberi peluang kanak-kanak meneroka dan menyoal mereka seperti apa yang berlaku jika kunyit dicampurkan dengan sabun. Yang kedua, pembelajaran menyeronokkan melalui aktiviti bermain secara berkumpulan. Eksperimen kunyit juga boleh dijalankan dalam aktiviti yang secara kumpulan dan menyeronokkan. Kanak-kanak mencuba untuk mencampur bahan, membandingkan warna dan membincang antara satu sama lain. Selain itu, diorang akan memahami konsep perubahan warna. Mereka juga akan mengembangkan kemahiran sosial seperti berkongsi, bekerjasama, berkomunikasi dan menjalankan aktiviti bersama. Keberkesanan kepada kanak-kanak ialah yang pertama, keberkesanan pendekatan inkuari penemuan. Kanak-kanak akan memahami konsep sains melalui pengalaman yang sebenar. Dalam aktiviti ini, tindak balas kimia serbuk kunyit dapat memberi kanak-kanak berpeluang untuk membuat ramalan dan mencuba sendiri. Mereka juga dapat peluang untuk melihat perubahan warna apabila kunyit itu dicampurkan dengan air dan sabun. Mereka juga menunjukkan rasa ingin tahu apabila guru menyoal mereka. Keberkesanan kepada kanak-kanak ialah yang pertama, keberkesanan pendekatan inkuari penemuan. Kanak-kanak akan memahami konsep sains melalui pengalaman yang sebenar. Dalam aktiviti ini, tindak balas kimia serbuk kunyit dapat memberi kanak-kanak berpeluang untuk membuat ramalan dan mencuba sendiri. Mereka juga dapat peluang untuk melihat perubahan warna apabila kunyit itu dicampurkan dengan air dan sabun. Mereka juga menunjukkan rasa ingin tahu apabila guru menyoal mereka. Sekian, terima kasih.